Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi wa jahada bi jihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyan wala mahruman wala matrudan ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang dihormati Tuan Imam serta seluruh ahli jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Pertamanya, alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menemukan kita pada malam yang berbahagia ini, dan dipanjangkan usia kita, dan moga-moga kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan juga di akhirat. Jadi insya-Allah pada malam ni kita sambung perbincangan kita berkenaan tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah pada malam ni, kalau sekiranya sebelum ni kita telah berbincang, kalau tak silap yang terakhir dulu adalah berkenaan tentang Bai'ah Aqabah yang pertama dan juga yang kedua, sebagai persiapan untuk Rasulullah SAW mula berhijrah ke Madinah. InsyaAllah pada malam ni kita akan bincangkan berkenaan tentang hijrah Rasulullah SAW. Kalau dalam buku ni bermula daripada muka surat 79 sampailah ke muka surat 86, 79 sampai ke 86. Jadi insya-Allah tuan-tuan boleh bacalah. Yang saya nak sentuh pada malam ni dan yang saya nak tonjolkan pada malam ni berkenaan tentang peristiwa hijrah itu adalah berkenaan tentang perancangan, ketelitian perancangan Rasulullah SAW dalam menjayakan misi hijrah. Di mana kita melihat bila Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, Rasulullah tidak keluar daripada rumah sembrono begitu saja. Tetapi sebaliknya, perancangan itu dilakukan dengan begitu teliti, dan ketelitian perancangan hijrah itu sebenarnya adalah merupakan di antara asbab musabab yang membawa kepada kejayaan Rasulullah SAW untuk sampai ke Madinah dengan selamat. Jadi insyaAllah kita akan tengok beberapa perancangan Rasulullah SAW itu untuk kita highlightkan dan betapa teliti dan halusnya strategi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sebahagian besarnya memang ditulis dalam buku ni, tetapi mungkin tidak ditonjolkan satu demi satu dengan poin tersebut. Jadi yang pertama sekali kita kena ingat balik, sebelum ini telah kita bincangkan bahawa apabila Rasulullah SAW mula melakukan Bai'ah Aqabah yang pertama, kemudian diikuti dengan Bai'ah Aqabah kedua, dan dalam Bai'ah Aqabah kedua tersebut disebut perkataan jihad dan mempertahankan Rasulullah SAW, sebagaimana orang-orang Madinah ini mempertahankan diri mereka dan juga diri keluarga mereka. Jadi daripada situlah disebut dalam sejarah di mana Rasulullah SAW menyebut kepada orang-orang Madinah, balidammu ad-dammu, bahkan darah dibalas darah, wal hadamul hadamu, dan kemusnahan dibalas dengan kemusnahan. Ana minkum wa antum ma'i, kamu, aku daripada kamu dan kamu daripadaku. Waharibu man harabtum, aku akan memerangi siapa saja yang memerangi kamu. Wa usalimu man salamtum, dan aku akan berdamai dengan sesiapa saja yang berdamai dengan kamu. Selepas daripada itu, Allah SWT menurunkan ayat dalam satu ayat dalam Al-Quran, uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan kepada orang-orang yang dizalimi itu untuk mereka membalas peperangan.
Wa innallaha ala nasrihim laqadir, dan sesungguhnya Allah SWT dalam membantu mereka itu dia berkuasa. Jadi di sini ulama sebut rentetan daripada itu kan difahami bahawa kan orang-orang Quraisy tidak akan membiarkan Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah ataupun pergi ke Madinah. Sekarang orang Madinah dah bersetuju untuk terima Rasulullah di negeri mereka. Dan pemergian Rasulullah bergabung dengan orang Madinah akan ditafsirkan oleh orang Mekah sebagai pengisytiharan orang-orang Madinah terhadap orang-orang Mekah. Pengisytiharan perang kan orang Madinah terhadap orang-orang Mekah. Dan orang Mekah faham. Dan orang Madinah pun faham. Rasulullah pun faham. Implikasi kan daripada itu adalah akan berlakunya peperangan di antara Madinah dan juga Mekah. Jadi di sini dalam Bai'ah Aqabah kedua tu memang jelas. Dalam Bai'ah Aqabah pertama yang berlaku setahun sebelum itu, iaitu pada bulan Zulhijjah tahun ke-12 kenabian, tidak disebut perkataan perang. Tidak disebut perkataan darah dibalas darah, kemusnahan dibalas kemusnahan, itu semua tak disebut. Tetapi dalam Bai'ah Aqabah kedua disebut kan sebagai persiapan jiwa kan Rasulullah SAW dan juga para sahabat yang duduk di Madinah dan juga sahabat yang berada di Mekah kan pada masa itu, bahawa itu yang akan menanti mereka. Dan memang diturunkan ayat jihad kan selepas daripada itu. Sedangkan kita faham 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah, Allah SWT tak bagi orang-orang Islam ni untuk angkat senjata pun. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah. Kan tidakkah kamu perhatikan kepada satu kelompok yang dikatakan kepada mereka kuffu aydiyakum, tahan tangan kamu, dirikanlah solat dan keluarkan zakat. Maknanya selama 13 tahun itulah yang dilakukan oleh orang-orang beriman. Apabila menghadapi serangan, cercaan, pukulan dan apa juga seksaan, bahkan ada setengahnya yang membawa kepada kematian kan, tetapi mereka tidak membalasnya, tidak berlaku perang. Sebab apa? Sebab tidak dibenarkan untuk membalas serangan fizikal dengan satu lagi serangan daripada orang Islam. Jadi mereka bersabar selama 13 tahun. Tetapi selepas saja berlaku Bai'ah Aqabah kedua, Allah SWT turunkan ayat-ayat lain, iaitu diizinkan kepada orang-orang yang dizalimi itu untuk perang, kan, untuk membalas serangan. Dan daripada situ bermulalah penghijrahan para sahabat sikit demi sikit ke Madinah. Dan kita tahu kan bahawa orang yang masuk Islam di zaman Mekah ni tak ramai. Kan hanya lebih kurang dalam 350 orang saja. Jadi 350 orang ni bukannya orang yang ramai. Dan sebahagian daripadanya, separuh daripadanya, lebih kurang dalam 160 ke 170 orang itu berada di bumi Habsyah ataupun berada di bumi Ethiopia, kan, di tempat di mana rajanya itu bernama Najasyi ataupun digelar dengan gelaran Najasyi. Jadi yang baki yang duduk dekat Mekah tu sebenarnya mungkin dalam 150 orang, lebih kurang lah, yang lebih kurang begitu. Jadi berlakulah penghijrahan sikit demi sikit secara rahsia, secara rahsia. Tinggal beberapa orang lagi yang tak berhijrah kan, dan diturunkan kepada Rasulullah SAW keizinan untuk dia pula berhijrah. Jadi Rasulullah ni sebenarnya berhijrah ke Madinah dalam keadaan dah hujung-hujung dah. Kan ketika mana orang yang tinggal di Mekah ni tinggal sikit-sikit saja lagi, yang lain tu semua dah keluar. Dan ketika mana kan turunnya arahan kan kebenaran untuk Rasulullah berhijrah itu, sebelum itu kan beberapa ketika sebelum itu sebenarnya memang berlaku perancangan daripada orang-orang Quraisy untuk membunuh kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan dalam ayat yang Allah SWT sebut dalam Al-Quran, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ketika orang-orang kafir Quraisy mereka berpakat sama ada nak memenjarakan kamu ataupun membunuh kamu ataupun menghalau kamu. Mereka merancang dan Allah juga merancang. Allah SWT lah sebaik-baik perancang. Dan kita tahu kan dalam kisah itu di mana iblis muncul kan dalam bentuk seorang syekh yang tua kan memberikan nasihat kepada mereka agar mereka membunuh. Kalau sekiranya kita melihat dalam sejarah iblis kan, iblis hanya muncul dalam fizikal kepada depan manusia ni hanya beberapa kali saja. Kan di antaranya adalah dalam peristiwa hijrah. Kan di mana dia muncul. Kemunculan iblis ni menunjukkan itu adalah merupakan satu perkara yang getir. Kan maknanya seriusnya iblis tak mahu orang Quraisy tersilap tersilap strategi. Jadi dia turun dan menasihatkan mereka supaya bunuh. Jadi akhirnya orang Quraisy pun bersetuju untuk bunuh. Dan ketika mana keputusan itu dibuat, kan Jibril memberitahu kepada Rasulullah SAW berkenaan tentang
percubaan itu dan juga berkenaan tentang kan keizinan daripada Allah SWT kan untuk Rasulullah SAW berhijrah. Jadi berlakulah peristiwa hijrah. Okey. Jadi kejayaan peristiwa hijrah ni sebenarnya bukan suatu yang mudah, sebab orang Quraisy sekarang ni dah berpakat kan, sebagaimana yang kita tahu, dia orang berpakat bukan seorang dua orang, tetapi sebaliknya kan kabilah-kabilah utama kan di Mekah telah berpakat untuk membunuh Rasulullah SAW, dan mereka meletakkan kan setiap kabilah tu ada wakil. Kan, jadi kalau kita baca dalam ni tak silap ditulis sama ada 11 ataupun 12 wakil-wakil kabilah kan telah berkumpul di hadapan rumah Rasulullah SAW untuk membunuh Rasulullah SAW. Maknanya setiap kabilah dia hantar wakil. Kan, jadi maknanya bukan satu perancangan biasa. Ini perancangan yang sungguh-sungguh untuk bunuh kan Rasulullah SAW. Jadi bukan setakat untuk tahan daripada hijrah, tapi bunuh. Kan, bunuh. Dan kemudian mereka dah siapkan pelbagai perancangan. Selepas daripada Rasulullah keluar pun, kan mereka buat lagi perancangan lain, iaitu menawarkan 100 ekor unta kan kepada sesiapa saja yang berjaya menangkap balik Rasulullah SAW, hidup atau mati, dapat 100 ekor unta. 100 ekor unta bukannya murah. 100 ekor unta ni adalah satu harta yang cukup banyak kan dalam masyarakat kan Quraisy ataupun masyarakat jahiliah dulu. Kan kalau seekor unta tu 10,000, kita anggarkan dengan nilai sekarang, mana 100 tu dah berapa dah nilai dia. Jadi satu jumlah yang cukup besar sebagai tawaran yang diberikan kepada sesiapa saja yang berjaya menangkap Rasulullah. Dan kemudian kalau kita tengok selepas kan, daripada Rasulullah lari tu, mereka kejar kan, mereka kejar dan mereka menjejak kan jejak Rasulullah SAW, menunjukkan betapa bersungguhnya kan dia orang cari Rasulullah SAW dan menggunakan tenaga pakar kan. Pakar ni dengan arti kata pakar menjejak tapak kan, sedangkan Rasulullah dah turun ke selatan, bukan pergi ke utara. Madinah ni di utara, dia turun arah ke selatan, iaitu arah ke Yaman kan. Jadi tapi dia orang dapat juga jejak Rasulullah SAW, dah sampai pun dekat pintu gua tu kan, dah sampai dekat pintu gua. Bahkan dalam riwayat disebut, dalam Sirah Ibn Hisham disebut, salah seorang daripada orang kafir Quraisy dah berdiri dekat pintu gua dan buang air di situ kan, tapi mereka tak nampak ya, mereka tidak nampak dan tidak berjaya. Maknanya jejak tu dah sampai kat situ tapi tak dapat juga. Jadi maknanya betapa bersungguh, bukan setakat kumpul di rumah kan. Bila dia orang tahu Rasulullah dah tak ada, dia orang isytiharkan hadiah 100 ekor unta, kemudian mereka sendiri menjejaki kan tapak Rasulullah SAW dan dah sampai pun dekat Gua Sur. Dah sampai pun dekat Gua Sur. Maknanya bersungguh-sungguh untuk menghalang Rasulullah SAW. Tapi kan akhirnya Rasulullah lepas juga kan, berjaya. Sebab apa? Sebab perancangan Rasulullah SAW tu lebih teliti dibandingkan dengan perancangan orang-orang kafir Quraisy. Dan ini yang kita kena pelajari. Sebab kadang-kadang bila kita baca sirah, kita tengok kehebatan Rasulullah ni, seolah-olah kemenangan itu tidak mengambil kira faktor asbab musabab. Sedangkan sebenarnya dalam sirah Rasulullah ni, dia penuh dengan asbab musabab kan. Sebab Rasulullah walaupun ditolong oleh Allah SWT kan, tetapi Rasulullah ambil asbab musabab. Sebab asbab musabab itulah yang menjadikan kan datangnya pertolongan Allah pun sebab Rasulullah dah ambil segala asbab musabab. Jadi kita nak tengok di sini kan beberapa asbab musabab yang diambil oleh Rasulullah SAW. Yang pertama sekali kan, dalam kisah yang masyhur, iaitulah Rasulullah SAW minta Sayyidina Ali untuk baring di atas katil Rasulullah SAW dan menutup tubuhnya, keseluruhan tubuhnya termasuklah kepalanya dengan menggunakan selimut Rasulullah SAW. Apa strategi Rasulullah SAW supaya kan ditutup tu? Jadi bila Rasulullah keluar kan daripada rumah pada waktu malam, keluar daripada rumah pada waktu malam, sebenarnya ketika mana Rasulullah keluar tu kan, dia bertemu dengan seorang. Dia bertemu dengan seseorang. Jadi Rasulullah telah mengambil kan segala langkah untuk kan menyembunyikan dirinya daripada pandangan orang, tapi akhirnya bertemu juga dengan seorang. Bertemu dengan seorang. Dan orang tu kan bila dia tengok Rasulullah, dia pergi ke rumah Rasulullah dan kemudian berkata kepada orang-orang kafir Quraisy tu kan bahawa kan Muhammad telah keluar. Jadi di mana fungsi Sayyidina Ali sebenarnya? Fungsinya adalah ketika mana orang-orang kafir Quraisy ni kan mendengar bahawa Muhammad telah keluar, mereka naik ke atas rumah dan melihat di atas katil ni ada orang. Di atas katil ni ada orang. Orang kafir Quraisy dia takkan bunuh orang dalam keadaan orang tu berselindung. Dia jenis orang kafir Quraisy ni, dia tak tikam belakang. Dia nak bunuh, dia bunuh berdepan. Itu kemuliaan kan, ataupun orang kata harga diri dan maruah
yang dijaga oleh orang-orang Arab jahiliyah dulu. Kan, jadi dia tak tikam belakang, dia akan serang berdepan. Okay. Jadi bila dia tengok ada orang baring, dia orang turun balik. Dia kata, ada Muhammad, mana kau kata tak ada? Ada. Jadi dia orang turun. Dia orang turun dan tunggu sampai subuh. Jadi fungsi Saidina Ali di situ adalah apabila kan Rasulullah dah keluar dan orang Quraisy naik ke atas. Rasulullah telah menjangkakan bahawa bila dia keluar, orang Quraisy akan naik ke atas. Kan, dan bila orang Quraisy tengok orang ada di situ, kan, jadi mereka biarkan. Sebab mereka tak akan bunuh dalam keadaan orang tu masih lagi berbaring di situ. Kan, mereka hanya akan bunuh bila Muhammad keluar rumah. Itu target dia. Kan, sebab tu kadang-kadang kita pun tak faham kenapa dia suruh Saidina Ali baring. Kalau nak baring, dia nak keluar je lah. Kan, tapi sebenarnya dia bukan begitu. Rasulullah telah menjangkakan bahawa bila dia keluar, kemungkinan orang Quraisy akan sedar dia keluar. Kan, lalu mereka akan naik ke atas rumah. Dan apabila mereka naik ke atas rumah dan ada orang pada masa itu di atas katil, kan, mereka tidak akan bunuh dan mereka akan turun balik. Sebab mereka akan tunggu sampai Muhammad keluar. Muhammad SAW keluar daripada rumah. Jadi bila mereka tengah malam tu, kan, ketika mana Rasulullah keluar, dia orang naik ke atas dan nampak ada orang di atas katil Rasulullah menggunakan selimut Rasulullah tutup sampai kepala. Kan, jadi mereka pada masa itu turun balik. Dia kata Muhammad masih ada di atas. Dan mereka tunggu sampai subuh. Bila sampai subuh, Rasulullah dah jauh dah. Dan Rasulullah dah jauh. Bila sampai subuh, Rasulullah masih tidak keluar. Dan dah pagi masih lagi tidak keluar. Baru mereka naik atas. Bila naik atas, dibuka selimut tu. Dia tengok-tengok Saidina Ali. Tengok dalam selimut tu adalah Saidina Ali. Mereka pun keluar. Sebab orang Quraisy, kalau dia kata nak bunuh Nabi Muhammad SAW, dia akan bunuh Nabi Muhammad saja. Dia tak akan bunuh orang lain. Dan kemudian dia nak bunuh, dia mesti bunuh berdepan. Sebab itu dia angkat juga selimut tu. Kan, kalau nak kira mudah, dicucuk je. Kan, cucuk lah, dia tusuk je pedang apa semua kan, tapi dia tak akan buat begitu. Dan Rasulullah pun faham itu tabiat orang Quraisy. Jadi itu kan strategi kan pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, ketika mana Rasulullah SAW disampaikan berita oleh Jibril bahawa ada perancangan untuk bunuh Rasulullah dan Allah mengizinkan dia untuk berhijrah, Rasulullah memilih orang yang terbaik untuk menjadi teman dia kepada teman dia dalam perjalanan hijrah, iaitu Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah merupakan teman yang paling sesuai kan untuk kan menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana dialah orang yang di antara yang awal dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah juga orang yang paling mempercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah juga orang yang paling bersungguh-sungguh menjaga keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada masa itu kan, sekarang ni macam mana nak sampaikan kepada Saidina Abu Bakar bahawa mereka akan berhijrah. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dia memilih waktu yang paling sesuai untuk bertemu dengan Saidina Abu Bakar, supaya orang tak perasan. Bila waktu yang paling sesuai? Yang tidak akan menimbulkan kecurigaan. Sebab di saat ini sebenarnya orang-orang Quraisy dah tahu dah bahawa ada sebahagian orang Islam dah keluar. Kan? Maknanya dah berlaku dah penghijrahan ni dan Quraisy dah tahu. Jadi cuma yang dia nak tahu bila Rasulullah akan keluar. Jadi Rasulullah memilih waktu tengah hari ketika panas terik kan untuk bertemu dengan kan Saidina Abu Bakar, untuk memberitahu bahawa kan mereka telah dibenarkan oleh Allah SWT untuk berhijrah. Dan Saidina Abu Bakar bila melihat Rasulullah SAW keluar dan pergi berjumpa dengan dia di rumah Saidina Abu Bakar, Saidina Abu Bakar kata ini bukan urusan biasa. Sebab orang Arab tak akan keluar waktu tengah hari. Orang Arab akan tidur pada waktu tengah hari di panas terik. Kan, kalau Syekh Mubarak Furi, dia memang kira bulan berlakunya hijrah adalah bulan di musim panas. Kan, mana pada waktu itu tengah hari itu terlalu panas. Kita tahu kalau tuan-tuan biasa pergi ke Mekah, Madinah, kita boleh tengok Mekah tu suhu dia macam mana. 40 lebih tu biasa kalau musim panas. 50 lebih pun masih lagi biasa. Subuh pun 43 darjah. Kan, tengah hari dia boleh capai 58 darjah. Jadi memang orang Arab sampai sekarang pun di Saudi kan, dia bekerja, kemudian masuk Zuhur dengan Asar dia akan berehat. Dia akan buka balik kedai pejabat semua lepas Asar. Memang macam tu kan, budaya dia memang macam tu kan. Jadi masa kami kan, saya dan juga beberapa orang kawan pergi untuk menziarahi NGO badan-badan di sana kan, kita punya jadual semua disusun macam tu. Pagi kan sampai Zuhur, kita sampai Zuhur, lepas tu tak ada apa-apa aktiviti sampai Asar kan. Lepas Asar baru ada aktiviti balik, sebab antara Zuhur dengan Asar dia berehat sebab terlalu panas. Dan memang kita pun tak boleh keluar masa tu, teramat panas. Dan ketika itulah Rasulullah keluar. Jadi ketika mana Rasulullah keluar, orang-orang kafir Quraisy tidur ya, jadi dia pilih satu waktu yang memang orang tak akan perasan.
Dan sampai di rumah Sayyidina Abu Bakar pun Rasulullah suruh kan Sayyidina Abu Bakar keluarkan semua ahli keluarga dia. Kan sebab dia tak mahu ada seorang pun ahli keluarga kan Sayyidina Abu Bakar ni dengar. Jadi begitu kan. Begitu strategi ya, Rasulullah SAW dalam mengkhabarkan kepada Sayyidina Abu Bakar pun dia pilih waktu yang paling sesuai. Cuba kalau kira dia keluar ikut waktu biasa, kan sudah tentu orang nampak bahawa dia merancang sesuatu dengan Sayyidina Abu Bakar. Okay. Kemudian yang seterusnya kan, bila mereka dah berpakat, akhirnya mereka pun keluar. Dan keluar pada waktu malam. Keluar pada waktu malam. Dan bila Rasulullah, cuba tengok bila Rasulullah ambil asbab musabab, di celah-celah itu datanglah pertolongan Allah SWT. Sebab itu kita baca dalam sejarah, ketika mana Rasulullah keluar, Rasulullah ambil tanah dan taburkan atas ini dan baca ayat, kemudian dia orang pun ditidurkan oleh Allah SWT kan. Itu maknanya pertolongan Allah datang kan beserta dengan asbab musabab yang mereka ambil. Tetapi masih lagi kan, maknanya penting asbab musabab tu. Jadi Rasulullah SAW keluar pada waktu malam, dan kemudian sepatutnya daripada Mekah menuju ke Madinah, dia bergerak ke arah utara. Tapi Rasulullah tak bergerak ke arah utara. Dia bergerak turun ke selatan ke arah Yaman. Jadi dia ada masa yang cukup. Kan? Masa yang cukup sebab apa? Sebab Sayyidina Ali tidur di atas katil dia. Jadi dia ada masa yang cukup daripada tengah malam sampai ke subuh untuk berjalan sampai ke Gua Sur. Sampai ke Gua Sur. Kalau sekiranya kita tengok kedudukan daripada daripada Mekah sampai ke Gua Sur tu, dia memang lebih kurang dalam 5 batu, katakanlah dalam 8 km, 9 km perjalanan tu. Dan Gua Sur tu, kawasan tu sekarang dipanggil Hayul Hijrah. Dan Hayul Hijrah maksudnya kawasan di mana berlakunya peristiwa hijrah tu kan, di titik itu. Kan? Tapi kalau kita tengok peta, lokasinya adalah ke sebelah selatan. Maknanya daripada Kaabah, daripada kedudukan rumah-rumah orang ni, dia bergerak menuju ke selatan, pergi ke Gua Sur. Dia tidak terus pergi ke utara. Sebab apa? Sebab Rasulullah tahu kan, orang kafir Quraisy kalau nak kejar dia akan kejar hala ke utara. Kan, mana rut utara tu ada, mana orang dulu walaupun padang pasir, kan, dia perjalanan ke utara ke selatan ni dia ada rut dia. Kan, bukan padang pasir tu oleh kerana seluas-luas padang pasir dia boleh jalan ikut suka je. Tak. Ada tempat yang diorang kena elakkan, ada tempat diorang boleh jalan. Ada tempat mungkin ada wadi, ada tempat mungkin berlembah, ada tempat mungkin banyak bukit bukau. Kan, bumi di antara Mekah dengan Madinah, kan, orang Arab panggil bumi Hijaz dari dulu lagi. Kenapa dipanggil bumi Hijaz? Sebab di antara Mekah Madinah tu penuh dengan banjaran bukit-bukit. Kan, bukit bukau. Itu sebab dipanggil Hijaz. Hijaz tu maksudnya bukit-bukit yang tinggi, yang keras. Kan, jadi perjalanan daripada Mekah ke Madinah kan ada road dia. Kan, ada tempat yang memang biasa berlaku ribut pasir. Jadi mereka tak akan pergi. Kan, jadi kalau orang tak tahu, dia redah, dia boleh mati. Kan, ada tempat banyak serigala, ada tempat banyak binatang buas. Jadi ada road yang selamat yang mereka perlu lalui. Jadi road daripada Mekah ke Madinah ini ada jalan tertentu. Kan, jadi dia tahu, orang Quraisy tahu bahawa dia akan ke Madinah. Kan, sebab orang lain dah pergi ke Madinah. Jadi pada masa itu dia elakkan daripada keluar di pintu keluar hala ke Madinah. Sebaliknya dia turun ke sebelah selatan. Turun ke sebelah selatan, sampai subuh tu dia dah sampai dekat Gua Sur. Dia dah sampai dekat Gua Sur. Kenapa dipilih Gua Sur? Kenapa dipilih Gua Sur? Kalau kita tengok Gua Sur ni tinggi. Gua Sur ni adalah merupakan satu gua yang tinggi, yang terpaksa mendaki. Kan, yang jarang-jarang orang pergi. Zaman itulah, zaman sekarang ni ramai orang pergi sebab ada kesan sejarah. Tapi zaman dulu jarang-jarang orang pergi ke Gua Sur. Jadi pergi ke sebelah tu, dia terpaksa naik dan sampai ke atas. Tapi sempat, sebab apa? Sebab orang Quraisy masih lagi leka dekat luar rumah Rasulullah SAW. Dan dipilih Gua Sur kan, kerana satu, lokasinya adalah di sebelah selatan. Kan, kemudian yang kedua, kan, kerana nak naik ke Gua Sur tu terpaksa mendaki. Mendaki bukit. Jadi kawasan tu agak tinggi. Kan, sekarang pun kalau kita tengok, dia memang agak tinggi sikit. Kan, agak tinggi sikit, memang terpaksa naik ke sebelah atas untuk sampai ke Gua Sur. Jadi Rasulullah pun menyuruh di situ. Jadi maknanya sebelum daripada Rasulullah berhijrah, Rasulullah dah survey, kan, dah buat satu orang kata apa, penelitian terhadap mana lokasi yang dia nak menyuruh, mana tempat dia nak pergi. Kan, jadi dah rancang siap. Sebab tu bila sampai dekat Gua Sur, kan, dia masuk dan dia selamat di situ. Kan, dia selamat duduk di situ selama 3 hari. Okay. Jadi pada masa itu orang Quraisy mula cari Rasulullah SAW. Dan sudah tentulah mereka mula-mula sekali mereka pergi ke arah utara.
kan, pergi ke arah Madinah. Tapi bila pergi memang tak ada, kan, Rasulullah SAW ni tak ada dekat situ. Lalu pada masa itu mulalah mereka, kan, satu dia isytiharkan siapa yang dapat tangkap Rasulullah akan dibagi 100 ekor unta. Kemudian yang kedua, mereka menggunakan, kan, tenaga pakar, penjejak, orang kata penjejak tapak ataupun pengesan tapak, kan. Jadi pada masa itu diorang mula kesan tapak Rasulullah SAW, tapi ambil masa lah, kan, untuk sampai itu dia ambil masa. Jadi bila Rasulullah sampai dekat Gua Sur, kan, sudah tentulah ada tapak-tapak kaki dia, ada tapak-tapak kaki dia. Dan sudah tentu untuk lari ke sebelah selatan ni, mereka takkan mampu untuk bawa makanan yang banyak. Sebab apa? Kan, sebab, kan, mereka tak mampu untuk bergerak pantas kalau sekiranya ada banyak makanan yang diorang bawa. Jadi mereka mungkin bawa sikit saja bekalan, mungkin masuk dalam poket, wallahu alam, dan bergerak laju. Dan dia boleh bawa binatang tak? Dia tak boleh bawa binatang. Sebab kalau bawa binatang, binatang tu duduk dekat depan gua tu, kan. Jadi dia berjalan kaki, kan, sampai dekat Gua Sur dia masuk. Jadi tak ada makanan, kan, tidak ada makanan. Jadi pada masa itu, kan, Rasulullah SAW dia minta, kan, mana Saidina Abu Bakar dia minta anak dia, kan, anak dia untuk membekalkan makanan kepada mereka. Jadi ada dua orang yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW dan juga Saidina Abu Bakar untuk membawa makanan dan pergi ke gua untuk beberapa fungsi. Satu iaitu Asma', Asma' binti Abu Bakar. Yang kedua iaitulah anak, Saidina Abu Bakar sendiri, iaitu Abdullah. Jadi Asma' bawa makanan, Abdullah pula bawa kambing. Jadi mereka berjalan. Bila Rasulullah dah sampai itu, mereka pun datang. Pagi-pagi itu mereka datang. Jadi datang ni, kan, satu tujuannya dia akan datang, dia itu pun disusun. Siapa datang dulu? Abdullah yang bawa kambing ke ataupun Asma' dulu? Asma' dulu datang. Asma' dulu datang. Jadi Asma' datang bawa makanan, bagi makanan. Lepas tu balik. Lepas tu baru Abdullah datang bawa kambing, daripada kambing itu dapat susu, bagi kepada Rasulullah, kan. Dan tugas kedua yang ditugaskan kepada Abdullah bin Abu Bakar adalah untuk mencari berita-berita daripada Mekah. Apa pergerakan orang Mekah sekarang ni? Mereka bergerak macam mana? Gerak ke utara, gerak ke selatan, cari ataupun dah berhenti mencari. Jadi kerja Abdullah ni adalah satu, bawa kambing dan bagi susu kepada Rasulullah SAW. Kedua, mencari berita, mencari berita perkhabaran apa yang berlaku di Mekah, sama ada orang mencari ataupun dah berhenti. Ketiga, kenapa, kan, Abdullah bin Abu Bakar ni datang kemudian selepas daripada Asma'? Tujuannya adalah untuk menghilangkan tapak-tapak kaki Rasulullah SAW dan juga Asma' itu sendiri. Jadi Asma' berjalan, kan, ada tapak kaki, kan. Jadi Abdullah bin Abu Bakar datang dengan kambing. Jadi tapak kaki Asma' ni semua hilang. Tapak kaki Asma' ni hilang. Jadi tinggal tapak kaki kambing. Jadi kalau orang Quraisy datang pun ada kambing kat situ, kan. Jadi tapak kaki siapa manusia sebelum tu dah tak ada dah, sebab dihilangkan oleh tapak kaki kambing-kambing tersebut. Jadi ini pun bukan berlaku sembrono juga, kan. Yang ini pun dirancang, kan, dengan begitu teliti, kan, dengan begitu teliti oleh Rasulullah SAW. Saya tiga orang, Abdullah bin Abu Bakar. Kemudian yang kambing tadi itu adalah Amir bin Fuhairah, hamba dia. Jadi tiga orang ni. Jadi datang dengan fungsi tadilah, bawa makanan, bawa susu, kan. Kemudian bawa kambing, menghilangkan tapak kaki dan juga kesan-kesan. Dan duduk dah di situ Rasulullah SAW selama 3 hari. Dan begitulah aktiviti pada waktu pagi, kan, datang dan bawa berita. Jadi duduk itu selama 3 hari. Tetapi ditakdirkan bahawa orang-orang kafir Quraisy, kan, saya tak pasti pada hari yang keberapa, dia dapat juga jejak Rasulullah SAW. Jadi di situlah datangnya pertolongan Allah Subhanahu Taala. Jadi pada masa itu, walaupun mereka dah sampai dekat gua tersebut, mana dah sampai dekat gua, kan, dah sampai dah dekat pintu gua, kan. Ada riwayat kata ada burung pati, kan, ada sarang laba-laba, kan. Itu ada perbincangan sikitlah dalam periwayatan tu. Tapi yang pentingnya adalah memang dah sampai dekat pintu gua. Dan dalam sirah, disebut oleh Sayyidina Abu Bakar bahawa kalau dia orang tundukkan, lau tok ni maksudnya ditundukkan kepala dia orang akan nampak orang dalam gua tersebut. Pintu gua tu kecil je, kan. Dia tunduk memang akan nampak, tapi mereka tak terfikir pun untuk tunduk, kan. Dan salah seorang daripada mereka kencing, kan, buang air di situ. Jadi Rasulullah kata jangan takut, kalau dia orang kencing maknanya dia orang tak nampak, kan, dia orang tak nampak. Okay. Jadi maknanya berlaku, kan, begitulah, kan. Jadi maknanya
ada kan usaha Rasulullah SAW, tapi akhirnya ada juga takdir yang menyalahi kan apa yang dirancang, tapi di situ datangnya pertolongan Allah SWT. Kemudian yang seterusnya kan, bila Rasulullah nak berjalan, Rasulullah upah seorang yang bernama Abdullah bin Uraikid, dan Abdullah bin Uraikid ni adalah merupakan seorang musyrik. Seorang musyrik, tapi Rasulullah percaya pada dia. Kan, apa fungsi Abdullah bin Uraikid? Fungsi Abdullah bin Uraikid adalah membawa Rasulullah pergi ke Madinah mengikuti jalan yang lain daripada jalan yang biasa dilalui oleh pedagang-pedagang ataupun orang-orang Arab. Rasulullah tahu jalan ke Madinah, bukan dia tak tahu. Sebab Rasulullah dalam sejarah kan dia pernah pergi ke Syam, kan dia pernah ikut bapa saudara dia sampai dengan datuk dia pergi ke Madinah. Jadi perjalanan daripada Mekah ke Madinah ada route tertentu yang Rasulullah pun maklum, Sayyidina Abu Bakar pun maklum, dan Sayyidina Abu Bakar ni adalah seorang peniaga. Jadi sudah tentu dia maklum kan perjalanan ke Madinah. Tapi kenapa dilantik juga Abdullah bin Uraikid dan diupah? Tujuannya adalah supaya perjalanan yang akan mereka lalui ini bukan perjalanan biasa. Sebab tu kalau sekiranya kita tengok dalam sirah, Abdullah bin Uraikid ditugaskan dengan dua tugas. Satu, dia memelihara kuda, kan? Memelihara 2 ekor kuda ataupun 2 tunggangan yang akan digunakan oleh Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar. Jadi Rasulullah memang bagi dah kepada dia untuk bela dan pelihara dan bersedia. Maknanya istilah dia dah sediakan kenderaan untuk Rasulullah SAW. Jadi dia bela dan dijaga untuk ready berjalan. Sebab kalau dalam hadis pun Rasulullah sebut kan annasu kaibilimi'ah fala tajidu fala takadu tajidu fiha rahilah. Kan unta manusia ni seperti unta 100 ekor. Unta ni banyak, 100 ekor unta. Hampir-hampir kan kamu tidak akan menjumpai seekor pun yang boleh digunakan untuk perjalanan yang jauh. Unta memang kuat betul, tapi bukan semua unta boleh jalan jauh-jauh. Kan? Perjalanan daripada Mekah ke Madinah 480 km, 500 lah kita kata. 500 km dalam perjalanan yang panas, bukan semua unta boleh jalan. Begitu juga kuda. Bukan semua kuda boleh rentas padang pasir ni. Kan? Mesti kuda yang telah disediakan selama satu tempoh. Dan juga mesti unta yang dipilih dan disediakan untuk satu tempoh. Kan? Jadi di sini Rasulullah dah sediakan binatang tunggangan tu. Dalam sejarah tidak disebut detail bila dan seumpamanya dan jenis apa. Tetapi yang jelasnya adalah Abdullah bin Uraikid bila diminta oleh Rasulullah SAW untuk kan menunjukkan jalan, dan dia pakat dah. Kan dulu zaman tak ada WhatsApp, tak ada Telegram, tak ada apa semua, telefon pun tak ada. Jadi memang dah janji selepas 3 hari. Kan? Ataupun macam mana bentuk komunikasi itu wallahu alam. Tapi dia datang tepat pada waktu yang orang Quraisy dah berhenti cari. Orang Quraisy dah berhenti dah mencari Rasulullah SAW, kecuali Suraqah bin Malik. Jadi pada masa itu semua dah stop, semua dah tak jumpa, kecuali Suraqah bin Malik yang masih menaruh harapan untuk mendapat 100 ekor unta. Tetapi yang lain dah banyak stop. Jadi pada masa itulah datang Abdullah bin Uraikid. Dan Abdullah bin Uraikid datang bawa 2 tunggangan tadi. Kan sama ada unta atau kuda wallahu alam, tidak dijelaskan. Tetapi dia bawa kan binatang tadi, dan Rasulullah naik, dan dia dah sediakan binatang itu sebelum daripada Rasulullah pergi kan ke Gua Sur. Jadi mana tugasan itu pun telah diberi oleh Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Uraikid. Dan kemudian Abdullah bin Uraikid ni dia oleh kerana kan dia amat mahir dalam perjalanan di padang pasir, dia bawa Rasulullah turun daripada Mekah menuju ke Gua Sur di Hayul Hijrah. Daripada situ dia turun lagi ke selatan. Kemudian dia pergi ke sebelah barat. Dalam riwayat disebut begitu. Dia pergi ke sebelah barat, kemudian dia berjalan di dekat-dekat dengan Laut Merah. Dan kemudian perjalanan itu bukannya lurus pun. Perjalanan itu bersilang-silang. Dan ada setengah buku sejarah ni ditulis, dilukiskan balik gambaran macam mana rute Rasulullah tu memang zigzag, dia bersilang-silang. Dia bersilang-silang. Dan itu kemahiran yang ada pada Abdullah bin Uraikid yang orang tak tahu. Jadi sebab tu perjalanan Rasulullah ni tidak terganggu kan, kecuali apabila dikejar oleh Suraqah bin Malik. Kan, tapi yang lain tu semua perjalanan dia selamat. Sebab itu bukan rute biasa. Kan, bukan perjalanan biasa yang dilalui oleh manusia. Jadi begitulah yang cara Rasulullah SAW ni dia buat dia punya perancangan. Dan di tengah jalan tu, pada mula-mula keluar memang ada berjumpa dengan seorang manusia. Jadi orang tu tanya kepada Sayyidina Abu Bakar, siapa ni
Jadi Sayyidina Abu Bakar menyebut kan, dia adalah merupakan orang yang menunjukkan jalan kepadaku. Sayyidina Abu Bakar maksudkan orang ini adalah merupakan orang yang memberi hidayah. Orang tu faham orang ini adalah merupakan penunjuk jalan. Siapa orang tu? Iaitu Nabi Muhammad SAW. Orang tu tak kenal Nabi Muhammad. Kan, jadi berlaku kan, maknanya teliti kan, cara dia tamwih, istilah bahasa Arab ni tamwih. Tamwih ni maksudnya mengelirukan kan pihak yang tidak sepatutnya supaya mereka selamat dalam perjalanan. Jadi itu yang dilakukan dalam kalau kita bayangkan perjalanan ini sebenarnya memang agak suspend. Kan mana keluar daripada rumah tu mungkin mati. Sampai dekat Gua Sur mungkin kena tangkap dan mati lagi. Keluar daripada Gua Sur nak berjalan tu mungkin mati lagi. Kan? Jadi kemungkinan kena ambush, kena tangkap, kena tu sentiasa ada. Kan? Jadi tiba-tiba terserempak dengan seorang. Kan? Jadi apa mereka buat? Mereka pun mengeluarkan satu jawapan yang tidak menipu, tetapi jawapan itu mengelirukan orang, dan mereka berjalan lagi sambung. Kemudian ditakdirkan kan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan mereka bertembung dengan Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik dia mencari kan Rasulullah SAW untuk mendapat ganjaran 100 ekor unta. Okey. Jadi insya-Allah nanti kita sambung lagi cerita tentang Suraqah bin Malik. Wallahu a'lam. Azan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Insya-Allah kita sambung sikit lagi. Okay. Jadi cerita berkenaan tentang Suraqah bin Malik. Sebagaimana kita sebutkan tadi, kan, orang-orang kafir Quraisy dia menawarkan 100 ekor unta kepada sesiapa saja yang menjumpai Rasulullah SAW. Jadi ramai orang cari, tetapi yang berjumpa dengan Rasulullah SAW adalah Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik pada masa itu masih lagi musyrik dan kemudian dia masuk Islam. Dan kisah ini adalah merupakan satu kisah yang masyhur, di mana kita dengar Rasulullah SAW dikejar. Akhirnya Suraqah bin Malik dengan kudanya datang menghampiri Rasulullah. Kemudian kuda dia terjatuh. Dia cuba bangun lagi, kuda dia terjatuh. Bangun lagi, kuda dia terjatuh. Lalu Suraqah bin Malik pun minta kan, keamanan daripada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah pun berikan kepada dia keamanan. Diminta oleh Suraqah bin Malik untuk menceritakan siapa Tuhanmu. Rasulullah pun bacakan surah Qul Huwallahu Ahad sampailah ke hujung. Jadi begitulah ringkasan ceritanya. Dan satu daripada kisah Suraqah bin Malik ni juga, Rasulullah kan cuba tengok maknanya keyakinan Rasulullah SAW terhadap janji-janji Allah SWT bahawa Allah akan memenangkan agama ini. Dia sebut kepada Suraqah bin Malik, aku akan hadiahkan kepada kamu kan, mahkota Raja Parsi, Suara Kisra. Suara Kisra maksudnya alat-alat kebesaran Raja Parsi. Perjalanan masih jauh kan, Mekah orang masih kejar Rasulullah, dan Madinah masih lagi tak tahu jadi apa. Sampai dekat Madinah pun tak tahu lagi sebenarnya selamat ataupun tak selamat. Kita selalu baca kan dalam sejarah seolah-olah Rasulullah SAW disambut dengan sambutan yang luar biasa di Madinah. Tapi hakikat sebenarnya tidak seperti itu. Hakikat sebenarnya adalah kan masih lagi suspend sebenarnya Madinah ni. Sebab orang yang masuk Islam bukan keseluruhan penduduk Madinah. Hanya sebahagian kecil daripada suku Aus, sebahagian kecil daripada suku Khazraj, dan keseluruhan Yahudi kufur. Kan, dan mereka semua menunggu Rasulullah SAW. Yang beriman tunggu Rasulullah untuk kan jadi ketua di Madinah. Yang tidak beriman, sebahagian tu menunggu Rasulullah untuk melihat ke arah manakah dakwah Rasulullah, dan sebahagian tu pula tunggu untuk hentam Rasulullah SAW. Sebab itu dalam sejarah kita tengok Rasulullah bila sampai dekat Madinah, Rasulullah tak terus pergi ke dalam Madinah. Rasulullah berhenti dekat Quba dulu. Kan kalau kita pergi Madinah, kita tengok Quba jauh daripada Madinah. Dan dia duduk situ berbulan-bulan sebenarnya. Kan dia duduk di situ berbulan-bulan daripada Quba, dan Quba itu pula dia duduk di rumah Quba itu adalah tanah kan daripada ahli keluarga Rasulullah daripada Bani Najjar. Dan kemudian daripada Quba menuju ke Madinah, Rasulullah masuk kan, dan diiringi dengan beberapa orang ataupun dalam riwayat kata ada berpuluh-puluh orang pemuda Bani Najjar dengan menghunuskan pedang. Jadi maknanya Rasulullah bersedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan masuk ke Madinah. Jadi maknanya bukan satu perjalanan yang selamat kan. Di Mekah masih kejar, Suraqah bin Malik depan mata sekarang ni walaupun dah jatuh kan, dan kemudian Madinah masih jauh. Jadi tak tahu lagi apa berlaku, tetapi Rasulullah menjanjikan kepada Suraqah bin Malik, menunjukkan keyakinan Rasulullah terhadap kan pertolongan Allah SWT akan sampai ke peringkat di mana Allah akan memenangkan agama ini. Dan Rasulullah sebut tentang kejatuhan Maharaja Parsi. Kan Parsi pada masa itu adalah sebuah empire besar. Kan bila kita sebut Parsi maksudnya masuk sekali Iran, kan masuklah Afghanistan, masuk bumi Iraq. Iraq pun Parsi. Kan Iraq ni bukan orang Arab, Iraq tu Parsi. Jadi dia adalah merupakan satu kuasa yang cukup besar, kuasa dunia pada masa itu, Rom dan juga Parsi.
Dan Rasulullah kata kepada Suraqah bin Malik, aku akan hadiahkan kepada kamu kan alat kebesaran ataupun mahkota raja Parsi. Dan berlaku tak benda tu? Berlaku. Bila masuk zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar berjaya membuka kan Parsi melalui beberapa peperangan, dan yang paling besar iaitu perang Al-Qadisiyah. Dalam peperangan itu akhirnya orang Islam menang dan jatuhlah raja Parsi. Rasulullah Sayyidina Umar dapat harta rampasan, di antaranya adalah alat kebesaran, mahkota dan seumpamanya milik raja Parsi, dipanggil Suraqah bin Malik, dipakaikan kepada Suraqah bin Malik. Lalu menangislah Suraqah bin Malik. Pada masa itu Rasulullah dah tak ada dah. Ini di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi di sini bila kita tengok beberapa peristiwa, satu asbab musabab yang diambil oleh Rasulullah SAW yang begitu teliti. Tetapi di masa yang sama kan ada juga kan, maknanya istilah dia, kalau istilah kita ni kantoi juga kan. Jadi maknanya Rasulullah nak keluar bertembur dengan seorang kan. Kemudian ketika mana Rasulullah dah sampai dekat Gua Sur tu, sebenarnya ada seorang perempuan bocorkan rahsia juga perjalanan Rasulullah kan. Kemudian Suraqah bin Malik berjaya kejar Rasulullah SAW. Jadi di sini ulama kata apa? Ulama kata ketika mana manusia melakukan segala ikhtiar kan, segala ikhtiar sebenarnya akan berlaku juga kelompongan-kelompongan tertentu, dan di situlah sebenarnya datangnya pertolongan daripada Allah SWT. Dan Allah tolong Rasulullah SAW, tapi setelah daripada Rasulullah ambil segala asbab musabab kan, segala asbab musabab. Mana kesungguhan Rasulullah dalam perancangan tersebut, ketelitiannya, walaupun tidak sempurna kan. Perancangan manusia ni sampai mana pun tidak akan sempurna kan, tidak akan sempurna. Yang sempurna itu adalah milik Allah SWT. Jadi Allah bagi perlindungan kepada Rasulullah. Contoh, duduk dalam gua selamat, duduk dalam gua selamat. Kemudian Suraqah bin Malik kejar, masih lagi selamat kan. Kemudian perjalanan yang jauh berjaya direntas juga dengan selamat. Sampai dekat Quba, duduk di situ beberapa minggu, dan masuk ke Madinah juga dengan selamat kan. Jadi itu semua kesempurnaan perancangan itu adalah perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi tugas manusia adalah untuk melakukan segala asbab musabab yang boleh, mengambil segala ikhtiar kan, bukan menyerahkan bulat-bulat kan, bertawakal kosong istilahnya kan, tapi segalanya mengambil segala asbab musabab. Sebab itu bila kita tengok sejarah Nabi Musa kan, alaihi salam, sejarah Nabi Musa ambil kan, dan juga istilahnya angkut kan orang-orang Bani Israel keluar daripada bumi Mesir, merentas perjalanan yang jauh. Satu usaha untuk meyakinkan orang Bani Israel ni bahawa dia orang boleh keluar daripada Mesir, itu pun satu kerja lah kan. Walaupun tidak didetailkan dalam sejarah, tapi bila dia berjaya bawa puluh-puluh ribu Bani Israel keluar daripada Mesir menuju ke Laut Merah, itu sebenarnya dah satu yang luar biasa. Mana usaha yang dilakukan itu bukannya usaha biasa kan. Laju pula lari kan, kemudian berkumpul pada waktu yang tepat dan keluar bersama sebelum daripada terbit matahari. Tapi akhirnya dikejar oleh Firaun. Tapi mereka dah gunakan segala upaya mereka. Sampai dekat laut, apa yang berlaku kan? Yang berlaku adalah Allah SWT tolong kan. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin kan. Ketika mana Bani Israel kata habislah kita, Nabi Musa kata tidak kan, bersama denganku Tuhanku, dia akan menunjukkan jalan. Lalu terbelah laut dan mereka menyeberang dengan selamat. Tapi akan terbelahkah laut kalau sekiranya tidak diambil segala ikhtiar kan. Jadi kita umat Islam di akhir zaman ini pun kan, bila kita nak melihat kemenangan Islam, maknanya kemenangan Islam itu akan datang dengan pertolongan Allah. Tetapi manusia perlu berikhtiar dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh kan. Kemenangan ni dia takkan datang percuma. Akan ada orang yang sakit, akan ada orang yang terpaksa berkorban, akan ada orang yang penat, dan selepas itu Allah anugerahkan dan pertolongan-pertolongan Allah kepada kita. Tetapi setelah melalui semua itu, sebab itu kita tengok sehebat sahabat itu, sehebat Rasulullah SAW itu kan, akhirnya dalam perang Uhud Allah tunjukkan betapa pentingnya untuk orang Islam ni ambil asbab musabab. Lari sikit kan daripada bukit pemanah itu, Jabal Rumah kan, akhirnya Allah SWT timpakan kepada mereka kan satu yang walaupun kita tak kata kekalahan, tapi kematian yang banyak kan dari kalangan orang-orang Islam. Dan orang Islam kan pada masa itu diajar kan pada masa itu juga supaya iltizam balik dengan segala asbab musabab kan. Jadi perang Badar lain, perang Uhud tu lain. Bila masuk perang Hunain kan pun hampir-hampir begitu juga, di mana orang Islam Allah SWT sebut dah kan, berasa cukup takjub dengan bilangan mereka yang ramai, 12,000 orang yang tak pernah diorang kumpul kan. Pada masa itu akhirnya Allah SWT kata apa? Iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum
syai'a. Kan kamu rasa bangga dengan bilangan, tapi akhirnya kan bila lari daripada asbab musabab dan seumpamanya, Allah SWT ajar. Jadi begitu juga dengan kita. Kan kadang-kadang kita berdoa kepada Allah SWT untuk diselesaikan isu Palestin. Doa kepada Allah SWT untuk diselesaikan isu Rohingya. Doa kepada Allah SWT untuk diselesaikan segala isu. Tetapi ikhtiar kita masih lagi tidak sampai ke hujung. Kan mana asbab musabab yang kita ambil masih lagi tidak cukup. Macam mana nak menang? Kan macam mana nak selamat? Kan umat Islam kalau sekiranya kita tak ambil segala asbab musabab. Nabi berpeluh, kan Nabi berdarah, kan para sahabat pun kan radhiyallahu anhum pun begitu juga. Kan dan akhirnya datanglah kemenangan kan daripada Allah SWT. Kalau Allah nak menangkan agama ini dengan mudah, dia boleh menangkan. Tapi Nabi dan para sahabat terpaksa merentas perjalanan 500 km. Jauh di tengah panas dalam keadaan, dan sebahagian daripadanya terseksa sebelum daripada pergi ke Madinah. Kan contoh macam Suhaib Ar-Rumi, habis segala harta-harta dia dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy. Kisah Ummu Salamah yang terpaksa berpisah dengan isteri dengan suami, terpaksa berpisah dengan anak untuk berhijrah kan kepada Allah SWT, kan berhijrah ke Madinah. Jadi maknanya perjalanan yang cukup dahsyat kan, dan orang kata kesengsaraan kan diambil dan ditanggung oleh para sahabat, tapi akhirnya kan Allah SWT bagi kepada mereka kemenangan kan selepas daripada itu. Jadi insya-Allah kan selepas ini kita akan baca lagi berkenaan tentang peristiwa peristiwa hijrah. Ya, kita akan tengok pula pada sudut-sudut yang lain. Okay, sudut-sudut yang lain. Wallahu a'lam bisawab. Jadi yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk datang dari kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.